Tiap pagi, Tan Sri Razak tiba di pejabat dengan kereta mewahnya. Di sisinya sentiasa ada seorang lelaki sederhana berpakaian hitam. Pak Hamzah, pengawal pribadinya sejak lebih 20 tahun lalu. Ramai menyangka tugas Pak Hamzah cuma berdiri, buka pintu dan mengikut ke mana Tan Sri pergi. Hakikatnya Pak Hamzah jarang bercakap. Dia tidak pernah menegur orang, tidak pernah meminta apa-apa. Walaupun gajinya tidak standing eksekutif di sekeliling Tan Sri, kesetiaannya tidak pernah berkurang. Suatu hari ketika Tan Sri menghadiri majlis penting, seorang lelaki tidak dikenali cuba menghampiri dengan wajah mencurigakan. Tanpa sesiapa sedar, Pak Hamzah pantas menghalang lelaki itu. Dan ketika itulah pisau kecil terjatuh dari tangan lelaki tersebut. Keadaan menjadi kecoh. Pak Hamzah cedera ringan, namun Tan Sri selamat. Selepas kejadian itu, pihak keselamatan menyiasat dan mendapati ancaman tersebut dirancang rapi. Tan Sri terselamat, bukan kerana teknologi canggih, tetapi kerana pengawal yang sentiasa peka walaupun kelihatan biasa. Beberapa bulan kemudian, Tan Sri memanggil Pak Hamzah ke pejabatnya. "Selama ini kamu jaga keselamatan saya," kata Tan Sri perlahan. "Hari ini, saya jaga masa depan kamu." Tan Sri membantu anak Pak Hamzah melanjutkan pelajaran, menyediakan rumah sederhana untuk keluarganya dan mengekalkan Pak Hamzah sebagai ketua keselamatan, bukan kerana pangkat, tetapi kerana amanah. Pak Hamzah hanya menjawab, "Saya cuma buat kerja saya, Tan Sri." Tan Sri tersenyum. "Dan dunia perlukan lebih ramai orang seperti kamu." Pengajaran orang yang paling senyap selalunya paling setia. Amanah lebih mahal daripada kemewahan. Kebaikan ikhlas jarang ditunjukkan, tapi selalu dikenang.